Jika anda masih ragu-ragu dengan potensi emas, jom saya kongsikan 5 kelebihan emas sebagai simpanan dan pelaburan. Yang pertama, nilai emas sentiasa terjamin. Saya bagi contoh mudah. Nilai emas sejak beribu tahun dulu tidak pernah jatuh kosong. Walaupun dalam apa jua keadaan ekonomi sekalipun, emas tetap bernilai. Yang kedua, emas adalah aset fizikal mampu milik. Jika kita nak beli tanah, tak boleh nak beli sikit-sikit. Perlu ada modal yang besar. Tanah tak boleh beli dengan harga sekitar 200-300. Tapi emas ni boleh beli sikit-sikit. Contohnya 1 gram. Dengan modal sekitar 600, kita dah boleh dapat dah 1 gram. Yang ketiga, kekayaan dalam tangan kita. Bila kita simpan emas, bermaksud kekayaan tu ada dalam tangan kita sendiri. Kita boleh jual bila masa sahaja bila kita perlukan duit. Yang keempat, emas adalah aset mudah alih. Sifat emas yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja tu memudahkan urusan pemiliknya. Jika kita berpindah ke tempat baru ataupun nak keluar negara, boleh bawa sahaja emas ni bersama kita. Emas tetap laku di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Tak siapa pun tahu berapa banyak emas yang kita ada. Emas satu-satunya aset yang tiada dalam rekod sistem kewangan. Maksudnya, tak siapa pun tahu berapa jumlah simpanan emas yang kita ada. Asalkan anda ada bajet je untuk simpanan 2 tahun dan ke atas, dah sesuai dialihkan kepada simpanan emas. Saya sedia bimbing anda untuk mulakan simpanan emas anda dengan cara yang mudah, murah dan patuh syariah.